Kalau diet macam ni memang puas hati lah. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Kau suka apa? Oh, banyak kicap tu. Kau makan udang tak? Tak, masalahnya aku tak makan pedas sangat. Ambil yang tidak spicy. Ambil yang tidak spicy tapi boleh mengenyangkan. Sushi makan mengenyangkan ke? Kena makan banyak lah kan sushi ni baru mengenyangkan kan? Boleh lah bagi rasa-rasa. Okey, bagi unagi 2, salmon roll 2, bagi saya salmon ni 2. Ibiro tu sotong Udang? Okey, tak boleh makan udang aku. Ni tomago ni telur Telur satu-satu. Boleh tak yang semua tu letak 2 bekas asing? Total beli dua-dua ni dalam RM22. Total ni satu ni RM11 lah. Sebenarnya sushi nak kenyang susah tau. You kena beli basically sushi yang banyak lah. Tapi ni RM11 pun kira macam dia tahan harga dia kan. Okey, nah satu kewalasan saya ada beli yang telur, lepas tu salmon kan. Lagi banyak protein, lagi senang kenyang. Nombor 2, kena faham orang pakai sticky rice ni tau. Sticky rice ni kanji dia tinggi tau, boleh tahan lah. So kalau you guys ada masalah kesihatan, mungkin tak digalakkan terlalu banyak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bagi saya kalau banyak ni pun dah boleh buat kenyang. Ingat, apa saja buat you kenyang takkan buat you rasa nak makan banyak. Senang lah, kalau pemakanan senang turun badan. So ini yang sotong. Apa yang saya nampak kat sini, paling kurang lah saya boleh dapat dalam 20 ke 30 gram of protein. Sedap lah. Tu kan telur ni kosong kan satu macam kicap ni kan, letak. Sebab tu tadi dia, masa dia offer, nak tak letak apa ni, beli kecap dia ke apa, ke sos dia. Tak nak, sebab ni pun dah cukup dah. Bismillah. Ni pun ikan juga ni. Bismillah. Bismillah. So kalau korang nak diet yang enjoy dan tak perlu menyeksa diri, eat clean je, follow saya.